Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagi wanita yang dalam keadaan haid yang ina dapat melakukan ibadah pada bulan Ramadan, janganlah bersedih kerana ada lagi amalan-amalan yang lain yang boleh diketani lakukan dalam keadaan berhadas. Maka antara amalan yang dianjurkan kepada wanita-wanita yang dalam keadaan tidak suci ini, di antaranya kita boleh membaca zikir sebagai pengganti membaca Al-Quran. Kita boleh memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, kita bersedekah, kita mengeratkan silaturahim, dan yang paling penting juga sebenarnya apapun yang kita lakukan pada harian itu apabila ia diniatkan sebagai ibadah dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan dinilai ibadah sesuai dengan apa yang kita niatkan dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, perbanyakkanlah melakukan kebaikan dan amal-amal soleh supaya kita ni pun turut sama-sama mendapat ganjaran ataupun kebaikan yang dibentangkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Sehingga jumpa lagi pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.